orang ni, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Beli tanah pun dapat bini. Saya baru ni, saya. Tapi saya sekian. Betul ya? Saya Ada patih. Dia Orang cerita lebih. dia ada kes tanah pusaka betul ya. Hak kita beli lain. Beli lain lah. Beli lain. Dia tanah pusaka. Tanah pusaka maksud dia macam keturunan dia maksud tanah rumah pusaka tu. Dia turun ikut perempuan. Dia akan bagi perempuan. Oh, betul. Ada perempuan kat mana pun ada lah rumah tempat duduk. Itu ya rahsia dia hikmah dia tu. Dah, hak lain ni dah dah. Hak yang tu dia kira hak yang asal. Asal betul-betul tanah sama-sama adik-beradik depa lah. Dia akan bagi yang perempuan. Ada perempuan akan bagi perempuan. Kalau ada 2 orang mungkin dia bagi hak yang sulung sekali lah. Untuk mewarisi lah rumah tu kan. Hak bahagian-bahagian lain lelaki dapat lah juga. Biasanya macam adik apa mak mentua apa tu kalau tanah depa banyak tumpuk tu adik-adik ramai lelaki dah seorang. Dia bagi lah juga untuk lelaki. Balik gini lah. Itu saya duk main 2 kali tu tak jumpa. sini. Ha? Main pun tak jumpa. Dah Telefon. masa tu mana tahu apa tak ada. Telefon nak. Ha? Kan tak ada grup dah. Gerup pun nak kena cari pula. Macam masjid. Grup. Kalau tangan dia tak berlemah, dia ada masjid. Kalau tangan dia berlemah, dia ada mereka. Pasal hak itu dah ambil simpan. Tapi kalau duduk dalam grup tu nak kena check. Grup pun saya mungkin grup lain. Grup pokok sana dia ada 2 grup. Grup kaum tua dengan kaum muda. Saya juga ada Saya tak ada grup tua tu tak ada. Depa gagah budak Helmi tu kan. Dia grup budak-budak muda sikit. Kalau banyak tu hak muda-muda. Saya ada di situ. Saya pun tak minta lah geng depa masuk nama saya. Sekali depa kata saya buat kacau daun pula kan. Saya berita muda lah kan. Muda lah. Jadi tak ada dua-dua grup kan. Tapi saya cuma tahu lah. Ada hak grup. Gitu kan. Ada lah kalau ada kematian kes depa. Yusuf Allah gagak. Gotong kalau muda. Ayah dia gagak-gagak ke bomo. Dia tak kahwin pun sudah Yusuf tu. Yusuf nah. Yusuf Kuala Muda tu kan? Yusuf Abdullah tu. Abdullah. Dia tak menikah sampai ke sudah. Dia tak mau menikah. Dia tak tahu masalah apa, pokoknya dia sakit. Tapi dia tak mau menikah, dia sakit pun boleh menikah. Menikah dah belakang. Nikah dah. Tengok dia minat tu. Dia minat dia menikah, muda menikah. Ni sampai tua tak menikah. Saya tua. Baru menikah, baru minat. Uban tak nak pergi. Tapi dia pada nampak ni dia, oi, Pejon, hang tak menikah, depa tak mau pasal depa kata hang kecil, budak kecil duk. Budak-budak nak menikah, apa tunggulah besar lagi. Dia saya 36. Huish. Orang tak percaya. Tapi kalau mau main, dia tak kalau berkata mau main kumpulan. Bagaimana nah? Sampai duk macam dia. Aku main semua kan pun nak main aku mula ke. Saya sembang kat sini tanya depa kata dah ada 2 mae. Mai terbang-terbang tak leh. Kaki tak leh. Mae umak tu depa kata mae kecil. Main kecil. Ni apa pencen bawa majlis agama. Imam tak naik. Tu kira abang ipar kan. Tu saya dengar macam tu. Tapi tengok tak besar. Sama Sama ya. Okey macam mana? Saya ni rakam besok ni. Oi, rakam pula. Rakam baik. Balik kampung. Sungai Seluang. Itulah. Sungai Seluang Lunai. Dia dekat dengan high-tech Dekat high-tech dekat dengan high-tech. Kalau balik ikut pantang Sintuk lagi. Boleh keluar kuliah high-tech. Dia kembang belakang dia kuliah high-tech Kuliah high-tech kalau kerajaan pusat buat apa? Dalam kerajaan Azati atas ni. Dia mau utama Pulau Pinang nak buat apa bidang tu buat ni. Cuma cuma lapangan terbang tak naik dalam tu no. Tapi naik ni oi, hari ni saya mesti terima kasih apa kata jadi saya terima kasih lah. Kita tak kira parti mana, tapi kalau kerajaan pusat layan pemenang kita bagus ya. Cuma ini tu yang Anwar Ibrahim depa nak ubah lapangan terbang tu menghala ke Batu. Lepas tu Anwar Ibrahim setuju. Anwar Ibrahim turun. Anwar Ibrahim pun bagi cadangan tu. Anwar Ibrahim Petapak dia kat mana tahu?
Tapak yang kata je. Tapak dia kena sekali dengan Ke kampung lah. Sidam ke? Sidam. Belah tu. Belah rumah Jack dah. Oh, Jerung. Jerung. Belah tu pun kena. Dulu ada juga masa Mohzani apa? Mukhris. Cadangan tu pada lepa dulu. Mula dulu kata nak buat sebelah Airport. belah Kulim lah. Kemak-kemak dengan apa high-tech tu kan. Lepas tu katanya belah tu dah tak jadi macam nak naik sebelah. Tunggu nak buat ni dia lah. Sebelah Sidam ni ke? Ya, lepa tu macam angkat ayam lah. DAP tu kejau. Oh. Dia ni macam PMX bagi buat cara di luar. Dia bagi kat Rafi dia taruh surat setahun. Pergi jumpa dia lah, taruh surat setahun. Dan dia dah. Saya geram dah lah jumpa PMX. 3 jam lah selesai. 3 jam. Terima kasih PMX ya. Dengan Sanus, dengan Rafizi setahun dia peram surat kita tak bagi. Saya harap pemilihan ni dia tak betul pilih dia. Memang geng dia semua tu. Yang Rafizi semua tak ni. Oh, politik memang ada camp tu. Ada. Biasa lah. Dia bila masa pun ada mana tu. Yalah dia orang lain naik dia pun nak naik juga. Macam tu lah. Dia bila nak turun. Bilang tu aku nak naik pula lama ni. Macam tu lah. Sebut ni ganti hang ni. Dia kalau duduk di atas tu dapat Setengah dah ha. duduk atas ni lebat sikit kan. Itu ya kira depa. Bagi tumbuh rambut dulu lah. Jarang ni. Tapi ni pun kena burung. Burung je. Okey Ustaz lah. Bini lah orang mana? Orang sini. Kampung belah sana. Oh sebab tu dulu sikit sebelum PKP ke apa masa saya tengok FB kan. Tengok peson seorang lagi. Lepas tu kan kemudian saya nampak macam peson dah 2 orang. Masa tu kalau tengok Facebook dia pakai baju petrol. Dengan kereta dia kan. Khusus baik diploma awak. Dengan kereta besar peson. Dengan kereta besar dia tu. Bukan peson dalam Facebook nama awak. John. John. Rembo. Pandai nama dia. Rezeki dia lah tu. Tak apa, jumpa hari ni sekali jadi.